Kita makan kat sini hari ni. Mantap. Bang, atas ada lagi atas? Ada je. Boleh pergi atas Boleh Mana yang kau nak dapat pot makan santai macam ni? Lepas tu dekat sebelah ada pantai yang cantik. Oh, memang best. Mula-mula benda yang aku kagum ni dengan dia punya ayam dia ni. Anak aku dah buat hal lah tu, geng. Kau nampak kat belakang tu? Dia dah buat hal lah. Melantak, be. Okey, geng. Setelah meredah perjalanan selama 4 jam lebih. Sepatutnya perjalanan ke Kuantan dalam 3 jam lebih, tapi jadi 4 jam lebih sebab ialah jam kan. Sebenarnya aku berada dekat area Teluk Cempedak. Tadi aku suruh aku cari pot-pot makan area sini. Dia jumpa satu pot makan ni. Memang cantik. Plan asal aku nak makan orang untuk berjalan ni, tapi dah halang sampai sini. Bawa family kita makan kat satu kafe yang cantik dekat Teluk Cempedak. Ni yang pot aku nak buat korang tu, iaitu dekat loteng Teluk Cempedak. Ni kedai cari ni kan. Nampak, geng? Loteng Teluk Cempedak. Aku nak pusing mana ni. Ui, cantik lah. So, kita makan kat sini hari ni. Mantap. Okey, geng, setelah meredah beberapa jam perjalanan, akhirnya aku dah sampai dah kat pot makan pertama aku dekat Kuantan, iaitu kat sini. Loteng Teluk Cempedak. Wife aku yang cari, dia kata tempat ni cantik. So, alang-alang sampai sini, jom kita review. Jom. Kau tengok tangga pun dah lawa dah. Tangga dia orang ni pun dah lawa. Belum tengok atas lagi. Kau tengok atas dia. Lawa gila tempat ni, geng. Okey, tak apa. Kita pergi ambil buku menu dulu. Oh, ya nak ambil apa ke? Tak apa. Saya tak kacau. Okey, geng, jom kita tengok menu-menu apa yang ada dekat loteng Teluk Cempedak ni. So, dia macam biasalah. Kau tengok dia ada menu-menu pasta. Ada menu itik pun ada. Lepas tu ada western food pun ada kat sini. Nampak dia ada pelbagai jenis pasta. Masak lemak cili api pasta. Wih, menarik. Bolognese carbonara macam biasa. Anak aku mesti nak. Creamy tomato, tom yum. Oi. Okey. Bila dah lapar ni, semua nampak sedap. Nasi pun ada, nampak kat sini dia orang pun ada nasi, ada buttermilk chicken, ada ni pening pula nak order yang mana. Ada waffle pun ada, macam-macam lah. Macam-macam ada kat sini. Kek. Okey, kek dia. Kek dia nampak. Okey, bagi aku bukan dia makanan yang menarik. Tempat yang menarik pun buat makanan lebih sedap untuk sini. Ni family aku. Tengok ni view dia. View dia ni yang mahal. Sempoi. Okey, geng, aku nak tengok menu. Lepas aku order. Jom. Bang, sorry bang kacau. Sini buka berapa bang buka? Buka 10 pagi. 10 pagi? Tutup 11.45 malam. 11.45 malam. Hari buka? Hari buka. Tu buat apa bang? Ya. Buat apa tu? Buat air. Bang, atas ada lagi atas? Atas ada je. Boleh pergi atas Boleh Okey, geng, rupanya kat tingkat atas ada lagi punya. So, jomlah kita naik ke atas. Tapi sebelum tu, kau tengok ni pemandangan daripada atas. Aku selalu tengok tempat ni, tapi aku tak pernah naik. So kali ni baru aku berkesempatan untuk tengoklah keadaan kat sini. Atas lebih best. Geng, atas lagi lawa lah. Alamak, kau nampak? Makan kat sini dengan angin-angin daripada pantai. Memang best. Mana yang kau nak dapat pot makan santai macam ni? Lepas tu dekat sebelah ada pantai yang cantik. Memang best. Angin kat atas ni kuat juga, geng. Kau nampak, geng? Sini pantai. Lepas tu lepak makan kat sini. Memang best. Meriah kan? Tak apalah. Aku dah duduk bawah dah, so aku lepak bawah je lah. Sebab bawah tu ada aircon. Best juga kan? Aku nak tunggu makan aku sampai, lepas aku buat foto kau. Jom. Okey, geng, ini dia kat depan aku. Menu-menu yang aku order daripada Loteng Cafe yang berada dekat Teluk Cempedak, Kuantan, Pahang. Ada tahu sekarang? Cafe ni memang cantik gila, geng. Kalau kau datang Teluk Cempedak, aku rasa bangunan ni antara bangunan ikon yang korang akan nampak. So, rasa macam tak lengkap datang Teluk Cempedak kalau tak datang kat cafe ni. Okey, aku tahu lah apa menu yang aku ambil. Okey, mula-mula yang aku ambil ni ialah tom yum carbonara dengan chicken grill. Tom yum carbonara ni macam biasa, dia bagi tom yum carbonara yang sangat pekat. Yang kau tengok dia punya kuah dia memang penuh. Lepas tu dia bagi chicken grill. Lepas tu dia bagi dengan sos black pepper. Simple. Kau tengok warna dia. Tom yum carbonara. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku tak tahulah sedap ke ataupun aku memang lapar sebab aku tak makan so daripada pagi. Kau bayangkan carbonara, dia letak tom yum. Dia macam tu. Dia rasa tom yum yang berlemak. Okey, dia ada rasa masam, dia ada rasa tom yum tu sendiri, dia ada rasa lemak dan dia ada rasa sedikit manis. Dia macam tu. Wah, menarik ah. Lepas tu kalau dia tambah mushroom ke atas ni. Okey, lagi satu aku boleh puji sebab penggunaan pasta dia. Dia gunakan pasta yang kecil-kecil. Dia bukan pasta yang besar. Dia punya mie ni kau tengok dia macam sedikit kecil. Itu yang buat mudah dimakan dan sedap. Lepas tu ada mushroom. Simple. Bini aku yang cari tempat ni, dia cakap nak cari kafe-kafe itu yang kita boleh ber-OOTD sekali. Sebagai suami yang handsome dan baik, tunaikan janji dia. Bawa dia ke sini. Ni dia. Kita punya chicken grill. Bismillahirrahmanirrahim. Chicken grill yang lembut. Dekat luar kau tengok dia grill halus, tidak overcook, dia sangat lembut dan dia wangi. Aku pelik. Biasa kita makan chicken grill macam ni ada buah-buahannya sikit, tapi chicken grill ni dia lembut. Dia lembut dan ada wangi-wangi sikit. Kita layan dengan black pepper dia. Black pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Black pepper dia bagi aku rasa dia agak strong sikit. Black pepper yang rasa dia kuat, rempah yang kuat. Lepas tu dia agak sedikit masin. Ni untuk aku lah. Tapi bagi aku, makan pasta ni dengan chicken ni pun dah okey dah. Tak payah makan dengan black pepper dia, pun dah cukup sedap. Okey geng, aku lupa nak cerita korang. Aku ada ambil ni. Yang ini nama dia caramel macchiato. Caramel macchiato dan lagi satu ni matcha. Sekarang kan zaman-zaman matcha. Hey, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Matcha. Tapi matcha ni untuk wife aku lah. Aku tak suka. So aku ambil ni caramel macchiato. Okey geng, kat sini kau tengok ada macam-macam menu. Selain daripada pasta, kau tengok kat sini dia ada nasi, dia ada western, dia ada pelbagai jenis pasta. Lepas tu dia ada pastry tau geng. Dia ada macam pastry, macam ada waffle. Tadi anak aku makan waffle dengan aiskrim kat atasnya. Aku order, memang best. Ala-ala kita bercuti geng, kita bagi family makan macam-macam. Okey geng, ini pula menu kedua aku, iaitu grill lamb gochujang pasta. Aku tak ingat nama dia, betul aku rasa. Grill lamb gochujang pasta. Barulah opa. Cantik lagi tempat ni. Tapi itulah, buat review kat sini malu sikit. Sebab apa? Sebab orang tengok. Tak apa, lantak lah. Okey, kalau kau tahu dalam gochujang pasta macam biasa geng, dia bagi engkau pasta gochujang dengan kuah yang banyak. Lepas tu dia bagi kau dengan grill lamb dengan black pepper. Simple je. Bismillahirrahmanirrahim. Gochujang ni, aku cakap terus terang, dia bukan rasa macam rasa Korea ke. Ada orang buat pasta rasa macam ayam Korea, tapi yang ini bukan. Ini gochujang ni dia rasa masam-masam. Aku nak explain macam mana dia masam-masam rasa Korea. Sebenarnya gochujang ni ialah rasa sebenar rasa Korea tu. So kalau kau nak rasa, kau datang sini lah. Okey, dia berlemak tapi tak selemak carbonara tom yum tadi. Yang ini ada rasa bijan-bijan sikit. Dia lebih kurang macam tu lah. Warna dia macam seakan-akan satu egg, tapi bukan. Jangan salah faham. Yang ini wife aku punya. Sajalah nak cuba. Dia ada pedas-pedas sikit. Dia pedas kat ujung-ujung. Lepas tu dia berlemak, dia ada manis-manis. Macam tu. Aku nak dia cakap kat orang pun susah lah. Kau datang sendiri lah. Susah. Okey, lepas aku nak cuba ni pula. Kambing. Aku nak tahu juga kambing dekat Kuantan ni orang pandai buat tak? Aku segepat ni geng. Pak ada lemak-lemak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi marination untuknya ni lebih sedap daripada chicken tadi. Yang ini papan untuk kambing ni manis. Korang masih lagi dapat detect bau kambing tu. Kambing ni ada bau kambing sikit, tapi tidak keterlaluan. Okey lah. Lepas tu dia lembut. Ya. Aku juga terus aku suka kambing yang ada tekstur-tekstur macam ni. Aku dah biarkan lama, dia masih lagi lembut, dia tidak kering. Itu yang okey dah. Okey geng, menu seterusnya pula iaitu nasi. Okey, sebelum aku nak makan nasi ni, aku nak cerita ke korang lah macam mana keadaan kedai ni. Kafe ni kau kena naik atas. Kau kena naik tangga dia. Kau tengok tangga dia pun memang dah cantik dah. Kau sampai kat tingkat pertama tu, kau dah tengok dah ruangan makan cantik. Dia tak besar sangat pun, tapi bagi aku ruangan makan dia cukup. Lepas tu satu benda yang kau tak boleh beli kat tempat lain, iaitu view dia lah. Kau bayangkan aku makan ni, depan aku ialah laut. Pantai lah, pantai. Cantik lah, cantik. Aku datang pula waktu cuaca terik, panas tu memang lagi cantik lah. Lepas tu tempat ni pun aircon, jangan risau lah, tempat aircon. Lepas tu kursi pun ada selesa lah. Dan aku boleh puji satu, servis dia laju. Aku datang sekejap je, tak boleh cakap lama, servis laju. Lepas tu kalau sini penuh, kau boleh makan kat atas. Kat atas pun cantik, view lebih kurang sama. Cantik. Weh, ni lah. Ni dia menu aku. Ambil kata aku nama Chicken Maryland ke apa. Chicken Maryland ni. Weh, kau tahu dalam pinggan nasi aku ni, dia bagi nasi putih, dia bagi ayam chicken chop yang memang besar. Lepas tu dia bagi kuah apa ni? Okey. Dia bagi kuah carbonara tom yum, lebih kurang macam kuah yang pasta aku makan tadi. Lepas tu sos hijau dengan kerabu mangga. Sikit. Mula-mula benda yang aku kagum ni, dengan dia punya ayam dia ni.
Besar gila. Dia aku tengok ialah ayam chicken chop yang digoreng, tapi memang besar gila. Ni ya. Macam ni lah. Okey lah. Okay, mula-mula aku rasa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni memang rangup gila. Ayam ni rangup, masa yang kena ngam. Lepas tu kita makan dengan kuah dia. Kuah dia sikit, ada kerabu mangga ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay. Aku rasa, okay, bagi aku selain daripada ayam goreng dia yang memang crispy dan besar, aku rasa kesedapan dia terletak pada dia punya sos carbonara tom yum ni. Macam aku cakap lah, dia berlemak, dia rasa masam-masam manis. So dia macam menggantikan gulai lah. Tapi aku cakap terus terang, untuk siapa-siapa yang tak suka menu berlemak, jangan ambil ni sebab ini memang berlemak. Lepas tu makan dengan kerabu mangga ni, memang jadi sebab kerabu mangga ni dia pedas-pedas sikit. Untuk sambal cili hijau ni, rasanya macam kau makan sos hijau Thailand tu. Sos cili hijau Thailand yang masam-masam tu, masam-masam manis. Rasa dia lebih kurang sama. Tapi bagus lah. Kat sini pun ada nasi, dia bukan saja pasta kan. Kadang-kadang orang macam aku datang jauh-jauh nak makan nasi juga, walaupun banyak pasta, tapi mesti nak cari nasi. Okey geng, menu terakhir aku iaitu pasta masak lemak cili api. Aku tak tahu nama dia apa. Pasta masak lemak with smoke meat, kalau silap aku lah. Kalau kau tengok dalam pasta ni, dia ada macam-macam. Dia ada pasta dengan kuah masak lemak yang banyak, lepas tu daging yang banyak, lepas tu ada daun kunyit lagi. Lemak meriah pula tiba-tiba ni. Meriah geng, amoy-amoy semua di sini. Opa dia, amoy dia. Kau pilih yang mana. Sebab apa? Sebab sini memang tempat panggilan, tempat pantai. Kau lepak sini sambil kau tengok pantai. Kau nak usah anak-anak kau mandi pun boleh kat sana. Lepak makan sini, kau usah diorang mandi. Okey geng, kalau aku tengok pasta ni dia agak sedikit kering lah. Aku harapkan lepas ni pasta ni kalau boleh dia buat lebih berkuah sikit. Aku lagi suka macam tu. Tak apa, aku layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasta masak lemak yang memang rasa masak lemak cili api, rasa daun kunyit, rasa cili, memang kuat rasa dia. Tapi sayangnya dia kurang berkuah. Aku lebih mengharapkan dia lebih berkuah. Kalau dia lebih berkuah, dia lagi best lah. Ni untuk aku. Okey, lepas aku nak layan ni, dia punya daging pula. Daging dia nak layan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sama macam kita makan daging salai, lebih kurang sama. Kau tengok daging dia. Kau tengok daging dia. Anak aku dah buat hal lah tu geng. Kau nampak kat belakang tu? Dia dah buat hal lah. Okey geng, aku tak boleh lepak lama-lama sini. Okey, siapa-siapa yang datang kat Kuantan ke, yang melancong kat Kuantan ke, atau mau cari makan kat Kuantan ke, lebih-lebih especially dekat Teluk Cempedak ni, aku rasa kau mau datang dekat Cafe Loteng yang berada kat Teluk Cempedak, betul-betul sebelah pantai. Cakap dengan diorang, tengok dia boleh tak babe. InsyaAllah dia akan bagi kuah-kuah pasta ni, banjir sikit kuah dia. Aku rasa next time aku akan datang lagi dekat kafe ni dan lepak makan santai-santai. Okey guys, semakan bersama jangan lupa subscribe channel aku Menang Tabib. InsyaAllah ada pokok baik, ada berbagai, ada pokok pakai. Terima kasih atas support. Assalamualaikum. Bye bye.